Daripada dekat dalam. Anak saya sebelah sini, dia sebelah sini, tapi tak baca cerita dah lagi. Dia mengandung, dia duduk sebelah ni, Dik, kenapa duduk? Tak boleh baring kak, lagi sakit katanya. Macam tu dia rupanya, saya tak tanya banyak lah sebab risau kan anak aku. Dah pukul 10.30 anak saya masuk, dia pun masuk tapi anak saya masuk belah biasa, dia masuk sebelah sini, saya tak jumpa. Hari yang kedua besok dia tu anak saya tukar kat tempat yang sama. Tapi dah petang, saya tak berbual lagi lah. Lepas tu saya cuma cakap macam ni. Kakak yang anak saya tengah-tengah, yang ini jantung, yang sini pun jantung, yang kiri jantung. Dia hujung sebelah sana, saya cakap dengan kakak tu, Kak kenapa tu? Risau dia tengok. Dia kencing kotor. Saya bebelah pagi nak bagi petang tu memang abah dia tak datang. Dia ada besok baru datang. Anak saya punya air tu dah setengah. Macam hidrogen tu kan dah setengah. Lepas tu saya cakap macam mana nak bagi? Memang nak bagilah malam tu macam nak bagi sangat. Lepas tu abah dia buat telefon. Anak yang bujang tu, ibu ada air lagi tak? Dia sikit lah abang hantar lah kata dia. Dia pun hantar. Nampak potong macam tu. Macam dengan dia, saya pagi tu lepas bangun sarapan tu saya tanya dengan dia, Dik kenapa? Panggil saya Yati kak, dia panggil Yati. Yati kenapa? Kencing kak. Lepas tu saya nampak botol air kencing kat atas meja tu. Merah je, memang merah. Dah 2 hari, dia kata saya dah 3 hari kak macam ni kak. Dia dah kencing, dia minum air dah berbotol-botol tu saya nampak. Masih air desa lah, air jenama desa. Pagi tu lepas sarapan saya terus bagi. Saya cakap dengan dia, ambil je lah satu botol ni. Apa kak minum je, tak payah saya tanya, pergi minum. Dia terus minum, saya rasa macam 2 teguk. Dia terus pergi kencing. Dah tukar, dia tak jadi merah. Masya Allah. Saya memang saya naik masa tu, saya tak pernah rasa. Ya Allah, tak apa. Lepas tu nurse tahu. Sebab bila pantauan memang semua nurse kat sini. Ada satu veteran tu, dia pakai baju biru tu. Dia tengok, dia tulis je macam tu. Dia letak kat situ, yang merah tu yang jadi hitam kencing dia. Lepas tu dia minum lagi. Kita punya botol kan macam ada lekuk-lekuk. Karena saya tak sampai pun bawah lekuk tu. Pergi kencing lagi, dah putih je dia kata. Oh, itu Allah. Saya suka yang orang saya sendiri macam, saya sendiri dengar hari-hari ni, macam ya Allah ya tu, macam tu macam tak percaya tau. Lepas tu kakak yang sebelah tu, dia nak minum jugalah, maknanya jantung ni. Boleh pilih kan saya tak lucu. Bagi lagi dah nampak betul tu, bagi kakak. Itulah hebatnya. Dia kata itu, lepas tu dia cakap, memang tak sangka lah benda tu macam sekejap tau, macam tak